saya mewakili pihak pengurusan dan akademik Lekopak Animation Academy ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lekopak Production kerana menerima kunjungan daripada kami pada hari ini. Di sini kita dapat lihat banyak pelajar kita dapat menimba ilmu daripada pihak industri sendiri. Inilah yang kita terapkan bahawa pembelajaran di Lekopak Animation Academy ini adalah berorientasikan industri. Jadi pelajar dapat mengetahui macam mana keperluan industri animasi pada masa yang akan datang. Aki, jomlah. Aris nak pergi jalan-jalan ni. Terima kasih kepada Lekopak telah menerima lawatan kami ke SCP ini. Lawatan ke sangatlah menyeronokkan. Diorang boleh dapat belajar macam mana diorang buat animation, rigging, modeling semua tu dapat membantu kami lah. Saya sebenarnya merupakan pelajar FYP, so nak pandai je. So dapatlah inspiration sikit macam mana nak buat, dapat memberi semangat lah. So bila saya tengok orang, diorang boleh buat macam scene biasa ni terus menjadi macam luar negara punya efek. So nampak, wow, menarik lah. So nampak aspire lah, macam ni kena FYP ni, FYP saya kena buat lagi better lagi. Kami teruja sangat untuk datang Lekopak punya studio sebab kami boleh dapat pengalaman baru untuk tahu pasal animation, script writing. Jadi dengan lawatan ni kita boleh belajar banyak benda lagi. Kami dapat ilmu baru, jadi daripada ilmu tu kita orang boleh bawa kepada kita orang punya FYP, which is our final project. Saya paling suka about storyboard lah sebab kita orang akan dapat imagine apa yang kita nak buat. Jadi kita akan terus kepada lukisan and then animation. Terima kasih kepada lecturer sebab bawa kita orang kepada lawatan ini. Ia memberi banyak impak yang tinggi kepada kami untuk lebih berimajinasi dalam bidang animasi ini. Upin dan Ipin, betul-betul.